Sembahyang sunat tasbih ni kalau kita semaya, kelebihan dia Allah Ta'ala ampun segala jenis dosa. Dosa kita dengan Allah, dosa kita dengan manusia, dosa besar, dosa kecil, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Ni jenis dosa. Kalau ibadat sunat lain deh. Misalnya ibadat sunat ikutlah kita baca Quran, apa dia kita hadir majlis ilmu. Ni dosa kecil ya diampun, dosa besar tak diampun Hadir majlis ilmu tu ampun dosa kecil, dosa besar tu tak ampun. Tetapi sembahyang sunat tasbih ni semua jenis dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa manusia, dosa dengan Tuhan, dosa sengaja, dosa tak sengaja. Allah semua jenis dosa. Sunat tasbih 2 rakaat sunnah kerana Allah Ta'ala. Kita pun takbir Allahu Akbar seperti biasalah. Kita membaca doa iftitah, kemudian kita baca Al-Fatihah, kemudian kita baca surah. Baik, surah ni apa sahaja surah yang kita boleh. Jadi selepas habis daripada solat ataupun selepas daripada kita membaca surah dan Fatihah, kemudian apa-apa surah, kemudian kita bertasbih. Apa tasbih dia? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Senang seperti yang kita selalu sebut. Itu pun satu tasbih. Berapa kita kena kali tasbih? 15 kali. Waktu berdiri. Contohnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah 15 kali. Okey, kemudian kita rukuk. Allahu akbar. Kita tasbih seperti biasa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kita sambung dengan tasbih tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa kali? 10 kali. 10 kali. Itu sahaja yang membeza. Tadi kalau berdiri 15 kali, lain semua 10 kali. Baik. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban wa mubarakan fi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali. Baik, kemudian Allahu akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 berapa kali? 10 kali. Kemudian duduk di antara sujud. Baca duduk di antara sujud, habis subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? 10 kali. Kemudian sujud. Allahu akbar. Kan? Baca dan sama berapa kali? 10 kali. Baik, waktu sujud yang kedua ni kebiasaan kita bangun. Kan kita bangun Allah untuk rakaat kedua, tapi duduk sebentar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 10 kali. Rakaat pertama berapa? Confirm Ustaz Naufal pun tak kira tadi. 75 kali. Jadi itulah yang disebutkan satu rakaat 75 kali. Maka kita pun bangkit tadi dah habis tadi yang lepas sujud kita duduk 10 kali, kita bangkit. Dia sambung seperti mana yang 15, 10 tadi. 15, 10, semuanya ada 75. Sekiranya kurang. Sekiranya Ustaz, kalau saya kurang ataupun tersilap, tidak jadi masalah kerana ia bukan rukun tetapi dia sunnah. Saja aku